Sebelum saya habis, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu doa. Doa yang kita semua boleh baca ketika mana kita nak meninggalkan rumah ataupun barangan berharga dan bernilai kita. Nah, doa ni saya dapat ijazah daripada Tuan Guru Haji Saleh Musa Syed almarhum, dan juga diijazahkan oleh Syekh Naim Ahmad daripada Kuala Nerang. Doa yang saya memang duk baca waktu saya nak keluar tinggal rumah ataupun nak tinggal harta. InsyaAllah kita minta Allah Ta'ala pelihara. Ini tawakal kita kepada Allah. Sebelum ni kita hanya usaha dan retiak. Kita kunci rumah, bubuh pedai ayam, pesan kat jiran dan sebagainya. Itu retiak dan usaha kita. Tawakal kita sebenarnya kurang. Jadi nak tambah supaya tawakal tu lagu mana? Jangan lupa baca doa ni. Doa ni daripada ayat Quran. Nah, ada 3 benda kita nak kena baca. Tuan-tuan kalau nak rakam, nak tulis kalau dan. Kalau tak dan tulis, kalau ada papan putih lagi Haji Syekh dah. Kita tulis di papan putih, tangkap gambar, boleh kongsi dengan orang ramai. Nah, sekali lagi lah habis bayang. Nampak? Kau nak tulis lah? Boleh. Saya habaq dulu lah. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan nak amal, buat amalan. Yang pertama sekali, kita baca apa yang telah pun dipesan oleh Rasulullah dalam hadis. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Nabi sebut siapa yang nak pergi ke tempat-tempat yang bukan kebiasaan manusia tinggal, beristiazah, mohonlah perlindungan daripada Allah. Yakni kita baca apa? A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin. Baca. Nah, minta perlindungan daripada Allah. Satu. Yang kedua, kita baca ayat Quran daripada surah An-Nahli. An-Nahli ayat 96. Bunyinya, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. 96 An-Nahli. Yang ketiga, kita baca daripada surah Yusuf ayat 64. Bunyinya, fallahu khairan hafiza wa huwa arhamur rahimin. Baca. Nah, ni 3 ayat ni kita baca. Sebelum kita tinggal rumah, tinggal kereta apa pun, kita kunci semua siap dah, kita baca 3 ayat ni. Lepas tu kita tengok benda yang kita nak tinggal, kita harap dalam hati ni, bayanglah hati, ya Allah, peliharalah ya Allah. Allah pelihara semua.